Alright, nampak tak keliling getah pinggang ni? Macam mana kita nak buat keliling getah pinggang yang cantik dan smooth? Siapa nak belajar? Tekan butang follow dan komen getah. Ada formula dia. Berapa nak tolak untuk bend pinggang getah ni? Okey, pinggang keliling tolak dengan 4 inci. Contoh, pinggang 30 tolak 4 inci. Jadi anda perlukan ukuran 26 inci untuk getah. Okey, sekarang kita bagi kepada 4 bahagian kain. Okey. Saya tak nak awak ambil pada garisan jahitan ni sebagai bahagian-bahagiannya sebab nak mengelakkan dia bertebal. So saya letakkan nombor 1. Awak ratakan je fabrik. Okey. Yang ni nombor 2. Okay, kemudian awak temukan 1 dan 2 untuk cari 3 dan 4. Macam ni kan? Okey. So kita tandakan nombor 3 dan kita cari nombor 4 di sini. Sama juga dengan getah. Okey, jangan jadikan ni nombor 1, nanti tebal sangat. Okey, jadi ini nombor 1. Okey, ini nombor 2. Okey, 4 bahagian telah ditanda ya. Sekarang kita ketemukan setiap satu bahagian getah ke atas fabrik. Okey, nampak Tanda akan berjumpa dengan tanda. Okey, basi bend pinggang saya 3/4 dekat sini. Lepas tu saya akan lipat lagi 1 inci. Tapi yang itu nanti. Saya fokus kepada 3/4 dulu. Saya jahit. Ini contoh yang sudah berjahit. Saya buat satu lagi yang belum jahit ya. Okey, tengok yang ni. Point yang kedua jumpa dekat sini. Saya cerita dia ada jarak lah. Okey, sekarang kita jahit. Okey, pastikan kuat lah. Okey, sekarang saya minta awak jahit ke 4 tempat. Okey, so sekarang ni kita dah siap dah jahit 4 penjuru. Bila kita siap jahit 4 penjuru, nampak? Tinggal tarik sahaja. Tapi kalau saya nak main tarik je, untuk newbie dia macam, kena tak kena, kena tak kena. Jadi saya nak bagi kenakan keadaan. Biar kita kenakan dia. Kita akan jahit tengah-tengah kat sini. Tengah-tengah boleh, tepi-tepi boleh. Saya rasa hampir tengah, hampir tepi. Jangan pening lah. Tak apa, yang penting kita jahit dulu. Mata kasar. Saya buka nombor 4 mata jahitan. Matikan sikit, kemudian jahit sambil tarik getah. Contoh macam gini kan. Ni tarik sikit. Semasa tarik tu, pastikan getah tertarik ke depan. Kita nak dia stay kat situ je. So belakang ni getah kita kena pegang. Tengok tangan kanan saya, tangan kiri saya. Masing-masing ada peranan. Okey, turun jarum. Bila dah turun jarum baru boleh kita tarik. Jadi dia tak berlari. Macam ni kan. Okey, cun. Pegang. Jari kiri pegang. Jari kanan tarik belakang. Okey, saya tunjuk kat awak sikit-sikit Tarik dulu. Macam ni. Okey, jap saya tunjuk kat awak jap. Dia kena tunjuk depan-depan baru faham. Nampak? So, kita kena buat kedut ni keliling. Yang ni baru sebelah. Sebab nanti kita akan tutup lagi sekali. Adalah teknik yang saya simpan untuk awak tengok video seterusnya tu. Ada banyak lagi video jahitan yang saya nak share kepada anda semua. Tapi tolong saya boleh ke tekan butang follow dan boleh komen. Agaknya korang yang tengok video saya ni, berapa tahun dah anda menjahit? 5 tahun? Lebih 5 tahun? Lebih 10 tahun? Lebih 15 tahun? Atau lebih setahun? Komen sekejap supaya saya dapat kenal anda dengan lebih dapat. Saya Cikgu Jerome Amin. Jumpa di next video. Anda tahu tak, buku ni dah terjual lebih daripada 30,000 unit. Dah bantu ramai orang buat baju dengan lebih cepat. Dan kami dah jual lebih daripada 7 tahun. Ada yang hasilkan baju siap jana pendapatan. Apa yang ada dalam buku ni? Buku ni dia mengajar cara ukur badan, cara buat pola dengan mudah, step by step A sampai Z khas untuk newbie. Dan ada juga, dalam ni ada yang buku kita letakkan QR supaya anda boleh tengok video panduan cara menjahit dengan lebih mudah. Kalau awak tak nak buang masa buat baju sampai salah banyak kali, dapat buku ni sekarang.